Sebab banyak di sana diuji dengan tak sihat. Saya ni memang paling ramai demam sebab panas kan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashrani tapi lebih dikenali sebagai Kak Long Gelas. Kalau kata umrah, ini first time. Saya nak tanya juga, Ajar ada ambil takaful tambahan tak? Ada. Kami pergi bertiga. Masa lepas Nadia explain pasal insurans tu, terus immediately Kak Long kata, sebelum Kak Long kita kena ambil ketiga. Kat sana ada tak Kak Long diuji dengan masalah kesihatan? Alhamdulillah, kali ni pergi memang tak ada langsung masalah kesihatan. Tapi kawan-kawan yang lain ramailah juga yang ada challenge kan. Ada yang rapat dengan Kak Long tu, dia memang demam dan dia tak ambil insurans. Kalau tahu, Kak Long rasa benda tu sangat penting dekat sana nanti. Bila kat sana tengok macam yang tak ambil insurans, dia pun nak pergi klinik takut saya kena bayar mahal. Sebab banyak di sana diuji dengan tak sihat. Saya ni memang paling ramai demam sebab panas kan. Untuk siapa yang nak pergi umrah ni, contoh persediaan yang penting, insurans tu lah, tak ada persediaan awal. So bagi Kak Long selain daripada kita stamina, fitness, kita juga kena tambah insurans. Itu penting. Terima kasih. Jadi last kali saya nak minta kebenaran Kak Long untuk kongsikan video ni kat jemaah-jemaah lain kat social media, boleh ke? Boleh, no problem. Terima kasih. Okey, saja.